Hari ni saya nak unboxing 5 produk yang paling susah sekali nak dapat dan saya memang rasa bertuah sangat sebab saya dapat. Dan hampa nak tahu tak apa benda ni? Jom kita tengok. Alright, kita start dengan yang paling besar ni dulu guys. Merchandise TikTok. Push. Itu dia guys. Dan ini yang terakhir guys. Okey, yang ni ada dalam kotak lagi. Jom kita buka. Trofi dari TikTok. Tengok lah guys, memang lawa gila. TikTok Guru Creator of the Month dekat 9000. Okey, ni pun rare juga guys. Okey, jom kita try unwrapping benda ni dan kita tengok apa dekat dalam dia. Tengoklah tu guys, benda yang sangat rare daripada TikTok. Korang tengok ni. Okey, ada buku guys, ada buku planner dengan nama Mr. Kai. Korang tengok lah tu, exclusively daripada TikTok. Push, memang nice lah. Ada surat lagi babe daripada Anatomy dan juga TikTok Malaysia. Okey, jom kita tengok apa yang TikTok bagi kat dalam kotak besar ni. Bantal leher daripada TikTok, sampul Chinese New Year, dan kita ada satu juga baju Chinese New Year. Ada logo TikTok babe kat belakang. Okey, kita tengok pula kotak seterusnya. Ni kotak kayu guys. Push, memang premium lah. Dan dia datang dengan surat macam ni. Memang rasa macam dihargai gila lah TikTok. Alright, so jom kita buka tengok. Uish, ada lagi sampul raya, memang cun. Dan ini adalah set untuk kita minum teh daripada TikTok. Korang tengoklah tu logo TikTok. Alright, sektor yang ni, thank you very much TikTok. Okey, kotak last daripada TikTok. So, jom kita buka dan tengok. Ada lagi satu sampul raya. Push, banyak lah sampul raya. Dan ada satu lagi buku nota daripada TikTok. Nampak tak? Ada logo TikTok kat sini. Ini yang mahal ni, dia baldu dan dia rasa memang lembut gila. So jom kita tengok. Magnetic babe. Okey, jom kita buka. Okey, so basically dia adalah buku kosong untuk buat catatan dan ada logo TikTok. Memang sangat-sangat rare. Thank you very much TikTok. So inilah keseluruhan merchandise yang saya dapat daripada TikTok Malaysia. Thank you very much TikTok Malaysia for giving me opportunity untuk jadi TikTok guru dan untuk terus memberi manfaat kepada warga TikTok. So guys, ada tak korang yang berminat nak dengar kisah saya bermula dekat TikTok ni? Cuba komen.